pindaan rang undang-undang yang mengukuhkan institusi Suruhanjaya Persaingan Malaysia ataupun MyCC. Negara memang memerlukan undang-undang persaingan yang lebih kuat untuk melawan kartel, monopoli, oligopoli dan amalan anti persaingan yang menekan pengguna, peniaga kecil dan rakyat B40. Tapi Tuan Ibu Ketua, saya ingin bawa satu persoalan yang lebih besar. Apa makna kita nak perkukuhkan undang-undang persaingan kalau rakyat sendiri semakin hilang kepercayaan kepada institusi penguatkuasaan negara? Apa makna kita bercakap tentang persaingan sihat kalau ada dakwaan bahawa institusi negara boleh ditunggang oleh kepentingan korporat tertentu? Tuan Ibu Ketua, hari ini kita banyak sebut pasal kartel. Tapi kita biasa fikir kartel ni pasal ayam, telur, simen, harga barang. Tapi kartel moden tak semestinya duduk dalam bilik gelap untuk menetapkan harga. Kartel moden boleh beroperasi melalui rangkaian korporat, peguam, konsultan, banker, regulators, pegawai penguatkuasa, proksi politik dan orang dalam institusi negara. Inilah yang saya nak sebut sebagai kartel institusi. Apabila kuasa siasatan, kuasa penguatkuasaan, kuasa lesen, kuasa permit, kuasa tender dan kuasa regulator digunakan atau didakwa digunakan untuk memberi kelebihan kepada kumpulan korporat tertentu. Kalau ini berlaku, ia jauh lebih bahaya daripada kartel harga yang banyak disebut oleh semua rakan-rakan ahli parlimen tadi. Kartel harga menaikkan harga barang, tapi kartel institusi menaikkan dan boleh menjatuhkan syarikat. Kartel harga menekan pengguna, tapi kartel institusi merosakkan keyakinan pelabur, pasaran modal, usahawan tempatan dan the rule of law negara. Tuan Ibu Ketua, di sini saya nak mengaitkan RUU ini dengan isu besar, the elephant in the room, kata ahli-ahli parlimen DAP, yang menghantui negara. Dakwaan skandal corporate mafia yang dilaporkan oleh Bloomberg berkaitan dengan SPRM dan bekas Ketua Pesuruhjaya Rasuah Malaysia SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki. Kita semua maklum tentang isu ini. Dakwaan yang mengatakan berkaitan Tan Sri Azam Baki memegang saham dan juga wujud rangkaian corporate mafia yang melibatkan ahli perniagaan dan pegawai penguatkuasaan yang didakwa menggunakan siasatan SPRM untuk menekan syarikat dan membuka ruang pengambil alihan korporat. Apabila badan yang sepatutnya menjadi benteng terakhir melawan rasuah sendiri terpalit dengan dakwaan sebesar ini, maka ia bukan lagi sekadar isu peribadi Tan Sri Azam Baki. Ia bukan lagi sekadar isu dalaman SPRM. Ialah isu kepercayaan negara. Lebih besar daripada itu, ia juga isu persaingan ekonomi. Sebab dalam ekonomi yang sihat, syarikat menang melalui harga, kualiti, inovasi dan kecekapan. Tetapi dalam ekonomi mafia, syarikat boleh menang melalui tekanan, ugutan, siasatan terpilih, pendakwaan terpilih, kebocoran maklumat dan hubungan gelap dan dengan kuasa. Tuan Ibu Ketua, sebelum tu saya fikir ini dah keluar daripada pindaan ni, dan saya nak merujuk kepada petua yang diberikan oleh Timbalan Speaker sendiri. Saya tak fikir tentang MACC, Azam Baki dan sebagainya ada kena-mengena dengan undang-undang kita. Mohon supaya satu petua dibuat. Yang berhormat, yang pertamanya, bila Yang Berhormat bangun, kalau kita rujuk pada peraturan 37, kenalah berkaitan peraturan perjalanan dalam Dewan. Sebentar, bagi saya habis dulu. Ya. Kedua, isi kandungan Yang Berhormat Macang nyatakan sama ada berkait atau tidak, ini ada kait dengan 361 dan 368, sama ada berkaitan dengan pindaan. Setakat ini masih lagi within, bagi saya, within the garis merah saya. Baik. Terima kasih. Nanti saya bangun lagi kalau dia terkeluar. Baik, terima kasih. terima kasih Tuan Ibu Ketua yang bijaksana. Terima kasih Yang Berhormat Macang, kena prihatin ya. The line is very thin. thin. Yes, I'm sitting. Ya, InsyaAllah Tuan Ibu Ketua saya nak landing dan saya nak kaitkan. Kenapa kait dengan MyCC? Ini bukan free market, ini fear market. Tuan Ibu Ketua, sebab itu saya nak mengingatkan Yang Berhormat Bangi tadi.
parti dia menyeru kerajaan buat RCI ke atas benda ini. Tapi nampaknya Tambun tak berminat. Jadi saya nak mencadang kepada Yang Berhormat Menteri lah, ya, bila mana MyCC dah diperkuatkan, diberi taring, diberi kuku. Jadi saya cadangkan MyCC mulakan siasatan kata-kata korporat ini. Mulakan siasatan. Tunjukkan MyCC ada taring dan kuku untuk pastikan skandal corporate mafia ini dinoktahkan. Sebab sampai sekarang kerajaan Madani tak nak bentangkan laporan apa jadi pada siasatan tersebut. Pulihkan keyakinan balik dengan MyCC. Jadi saya menyokong Yang Berhormat Menteri, saya menyokong, tapi dengan syarat kejar balik Azam Baki. Janji perlu dilunaskan dan DAP perlu tuntut pada kerajaan Madani. Terima kasih Tuan Yang Betul.